Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang hadirin dan hadirat ADH yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus berusaha menjalankan perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Marilah juga pada hari raya yang mulia ini kita mendengarkan dengan penuh perhatian khutbah yang bertajuk Aidil Adha menyemarakkan semangat pengorbanan. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, bermula malam dan fajar subuh yang menyingsing pada hari ini, kita umat Islam menyambut hari raya Aidil Adha dengan penuh kegembiraan, kebahagiaan dan kesyukuran. Ia disambut sejumlah besar penduduk dunia sebagai anugerah agung daripada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Maksudnya, pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamaku dan aku telah cukupkan nikmatku kepadamu dan aku telah redhakan Islam itu menjadi agamaku. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Saudara-saudari yang berbahagia, ayat yang telah dibacakan tadi diturunkan kepada baginda Nabi SAW pada hari ke-9 Zulhijjah ketika umat Islam sedang berwukuf di Padang Arafah pada hari Jumaat tahun ke-10 Hijrah. Sesungguhnya hari raya dalam Islam memiliki kaitan yang amat erat dengan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru syiar hari raya adalah mengingati Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berzikir agar setiap muslim dan muslimah sentiasa mendekatkan diri kepada Pencipta. Bertakbir, bertahmid dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dimulai subuh hari ke-9 Zulhijjah dan berterusan sehingga ke petang hari ke-13 Zulhijjah bagi menzahirkan syiar khusus pada hari raya yang mulia ini. Dengan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 203. Wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Maksudnya, dan berzikirkanlah kepada Allah beberapa hari yang tertentu bilangannya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada umatnya amalan yang perlu dilakukan pada hari raya yang berbahagia ini. Inna awwala ma nabda'u bihi fi yawmina hadha an nusalliya thumma narji'a fananhar. Faman fa'ala dhalika faqad asa sunnatana.
ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. Maksudnya, sesungguhnya perkara pertama yang kita mulakan pada hari ini adalah menunaikan solat raya. Kemudian kita akan menyembelih haiwan korban. Barang siapa yang melakukan sedemikian, dia telah mengikuti sunnah kita. Dan barang siapa yang menyembelih sebelum solat, ia hanyalah daging yang dibahagikan untuk keluarganya dan tidak termasuk dalam ibadah korban. Berkorban haiwan ternakan dan menagihkan dagingnya kepada fakir miskin, sanak saudara dan jiran tetangga adalah cara mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping melahirkan rasa syukur atas pelbagai kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada amalan anak Adam pada hari raya Aidil Adha yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada menumpahkan darah korban. Sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat dengan tanduk, kuku dan bulunya sebagai saksi untuknya. Sesungguhnya darah itu akan sampai kepada Allah sebelum ia jatuh ke tanah. Maka elokkanlah niat dan jiwamu ketika melakukannya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Jemaah Aidil Adha sekalian, kita telah sedia maklum bahawa hukum berkorban dengan menyembelih haiwan ternakan adalah sunnah muakkadah dan amat dituntut. Bagi mereka yang tidak mampu untuk berkorban kerana kekurangan harta atau seumpamanya, ia tidaklah menyebabkan apa-apa kesalahan atau dosa, namun sebaiknya pasangkan niat dan keazaman untuk melakukannya pada kesempatan akan datang dengan membuat perancangan keuangan yang teratur. Syariat korban adalah bagi memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim Khalil alaihissalam dan putranya Nabi Ismail yang telah berjaya membuktikan kepatuhan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam surah As-Saffat ayat 102 hingga 107. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abti if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu liljabin wa nadainahu an ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bizibhin azim. Maksudnya, apabila anaknya itu sampai umur yang membolehkan dia berusaha bersama dengannya, berkata Ibrahim, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku akan menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu. Anaknya menjawab, wahai ayah, jalankanlah apa yang diperintah kepadamu. InsyaAllah ayah akan dapati daku dari orang yang sabar. Setelah keduanya berserah diri dan Nabi Ibrahim merebahkan anaknya dengan meletakkan ringan mukanya di atas pokok tanah, serta kami menyuruhnya, wahai Ibrahim, engkau telah menyempurnakan maksud mimpi itu. Demikianlah sebenarnya kami membalas orang yang berusaha mengerjakan kebaikan. Sesungguhnya perintah ini adalah satu ujian yang nyata. Dan kami tebus anaknya itu dengan seekor binatang sembelihan yang besar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Jemaah sekalian, sempena dengan hari raya Aidil Adha yang mulia ini, marilah sama-sama kita rapatkan hubungan silaturahim dan menjiwai semangat pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Semoga kita termasuk dalam kalangan hamba yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala
dan diberkati setiap amalan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Maksudnya, daging dan darah binatang korban itu tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya ialah ketakwaan kamu. Demikianlah ia memudahkan binatang itu bagimu supaya kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-tunjuknya kepada kamu. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang yang berusaha supaya baik amalnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatan. Innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. آمين آمين يا موفق للطائفين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم ونستغفر الله. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. معاشر المسلمين رحمكم الله. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, wahai hamba-hamba Allah, berbaktilah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jagalah setiap gerak-geri dan tutur kata, setiap tindakan yang dilakukan dan setiap perkataan yang diucapkan pasti akan dicatat oleh malaikat. Sesungguhnya setiap manusia akan diserahkan buku amalan masing-masing pada hari akhirat nanti. Dan ketika itu setiap yang tercatat dalam buku amalan tidak dapat diubah dan tak dapat dipadam lagi. Mudah-mudahan dengan peringatan ini kita akan menjadi hamba Allah yang mendapat rahmat serta keampunannya dan dimasukkan ke dalam syurga bersama kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Muslimin yang dirahmati sekalian, marilah juga kita memperbanyakkan ucapan selawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات.
اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والفحشاء ما لا يصرفه غيرك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا والطف بنا فيما نزل بنا. اللهم احفظ مولانا واثق بالله سلطان ميزان زين العابدين ابن المرحوم بسلطان محمود مكتفي بالله الشاه وأنزل الرحمة عليه وعلى السلطان مزاحرا سلطانة ترنجنو واحفظ أولاده وأهله وزويه وأقاربه واحفظ علماءه ووزراءه وقضاته وعماله ورعايه من المسلمين والمسلمات في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ ولي العهد Tengku Muhammad Ismail bin Wasif billahi sultan mizan zainal abidin. Ya Allah, teguhkanlah iman kami dalam menempuh segala mihnah dan ujian-Mu. Kekalkanlah keamanan, keselamatan dan kesejahteraan kepada negara kami Malaysia dan negeri kami. Jadikanlah negeri kami ini negeri yang aman. Jauhi negeri kami daripada sebarang musibah, perpecahan atau huru-hara. Ya Allah, cemerlangkanlah pendidikan anak-anak kami. Tambahkanlah ilmu yang bermanfaat kepada mereka. Suburkanlah jiwa mereka dengan akhlak yang mulia dan terpuji. Jadikanlah anak-anak kami pemimpin dalam kalangan orang yang bertakwa. Ya Allah, anugerahkan pertolongan dan bantuan-Mu untuk saudara kami di Palestin. Berikanlah ketabahan dan kekuatan kepada mereka dalam menghadapi kekejaman rejim Zionis. Peliharakanlah bumi Baitul Maqdis dan seluruh saudara kami di sana. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.